Sekolah tutup? Mana ada sekolah tutup? Sus tak pakai. Salam. Kacau. Mana boleh? Firas. Okay guys. Bye-bye Firas. Welcome back to channel Alif Firas. Hai, Assalamualaikum guys. Hai, korang tengok masa Firas tengah pakai baju. Nah, tengok video ni. Buat hal guys, buat hal. Tak nak pergi sekolah. Hai kakak, hari kedua confirm tak nak pakai baju sekolah. Man. Man. Ha? Nak baju apa? Firas nak baju apa? Baju push bike. Firas nak baju push bike. Kenapa nak baju push bike? Sekolah mana boleh pakai baju push bike? Mana boleh? Ni pakai baju sekolah ni. Cepat. Macam apa tak nak? Hey. Janganlah buat hal Firas. Baru hari kedua. Cepat. Apa tak nak? Pakai cepat, kita dah lambat ni. Cepatlah. Firas kena sekolah, dah besar. Firas nak sekolah pakai baju push bike? Tak nak. Okey, seluar sekolah baju push bike. Kacau lah. Cepat ni. Cepat. Oh, masuk. Ni nampak ni? Ha. Okey. Jom. Nak cahaya? Cahaya dah sekolah dah. Okey. Jom kita makan Coco Crush dulu, jom. Coco Crush malam beli tu nak. Makan coklat dulu nak. Mana boleh? Janganlah. Kita pakai baju sekolah. Jom makan dulu, jom. Jom makan dulu. Jom. Gokok apa? Okay guys, Firas punya breakfast. Menangis-nangis, kita bagi dia makan dulu. Tapi rasa menangis lagi. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil je. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabana. Amin. 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 Apa suap ke? Sedap. Sedap ke? Okay guys. Lepas habis makan, kita pakaikan baju sekolah balik. Terus pergi sekolah. Lambat ni. Ingatkan nak pakai baju dulu baru breakfast. Breakfast dulu baru pakai baju. Semalam dekat sekolah baru nangis. Sekarang pakai baju pun dah nangis lah. Kacau. Kan kacau kan? Buat muka handsome sikit. Firas, dah makan Coco Crush baru nak pakai baju? Ha? Firas dah makan Coco Crush baru nak pakai baju sekolah kan? Kan? Cepat.
flower. You. Yeah. Oh, yes, yes. Red. This banana. Lemon. This banana. Ah, yelah banana. This grape. Great. Good boy. Bangun. Cepat. Cucu. Cucunya. Cepat. Cepat guys. Cepat guys. Makan Koko Crush. Apa Koko Crush letak apa tak tahu. Terus nak pakai baju guys. Oops. Oops. Cepat guys. 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 Cepat guys. Wow. Handsome boy. Ini. Last. Lagi. Kan satu je. Ya, dua lah. Cepat. Satu je. Ya. Last. Cepat. Sini. Oh, anjing. Oh. Anjing suruh sekolah kan? Dah, jom. Salam mama. Tanah kelah. Oh, nak sekolah. Salah. Ada apa? Apa pula tak nak sekolah? Dah. Jom, bye-bye mama. Bye mama. Muah. Okay guys, dah tengok macam-macam gelagat dah. Itulah, inilah, tak nak pakai baju lah, kena makan dululah. Okay, jom kita kena pergi sekolah cepat, dah lambat tadi. Okay Uncle. Okay Firas, sekarang Firas nak pergi sekolah. Let's go. Woohoo. Okay guys. Wih, lori sampah. Masuk. Tai. Wih. Tai. Tai. Gacu. Perfume paling wangi. Okay guys. Kita tengok macam mana dia hari ni. Hari yang kedua dia pergi ke sekolah. Let's go. Nanti Papa ambil sekolah, okay? Nanti makan warna-warni dengan kawan-kawan. Faham? Nah sini. Ha? Nah sini. Ya, kejap lah. Nah sini. Kejap lah. Nah sekolah sini lah. Ha? Nah sekolah sini. Nak sekolah sini mana boleh? Ini orang mana? Ini sekolah mana ni? Tak ada pun. Jom, let's go. Okay guys. Wah. Okay guys, jom. Jika boleh tengok. Go guys. Cepat, let's go guys. Firas dah lambat guys. Cik Abang tengok Firas sekolah ke? Ha? Cik Abang tengok Firas sekolah ke? Cucu. Okay guys. Jom kita pergi ke sekolah. Let's go. Apa gerakan dia? Apa pun korang kena stay tune. Siapa yang belum subscribe, subscribe guys. Support channel Alif dan Firas. Kita tengok step by step dia sekolah. Dia punya apa? Dia punya event push bike. Kita follow dia punya hobi. So, siapa yang belum subscribe, subscribe. Tak ada korang terlepas video. Okay, jom kita jumpa depan sekolah. Bye bye. Kita dah sampai ke sekolah dia. So, Firas masih tengah berdebar. Aduh, ketinggal lagi aku. Alah. Sekolah tutup. Sekolah tutup? Mana ada sekolah tutup? Mana ada sekolah tutup? Sekolah tutup eh? Hah? Guys, kona-kona tadi dia cakap sekolah tutup lah. Sekolah tutup. Sekolah tutup eh?
Mana ada? Jom sini. Kau kawan. Oh, Aryan Firas kan? Kan? Okay, jom sini. Sekolah elok-elok, anak papa good boy kan? Jom tak kasut. Kak Kona tu dia kata sekolah tutup lah papa. Dia kata. Kak kasut. Kawan nangis macam Firas. Salam papa. Hei. Sus tak pakai. Salam. Kacau. Mana boleh. Firas. Jom. Cepatlah. Cepatlah, jom. Papa dah lambat lagi ke sini. Firas, kata tak nak nangis. Cepat. Cepatlah. Papa dah lambat lagi kerja ni. Go. Papa angkatlah Go. Ya, cikgu. Ha? 4 tahun. Hei. Mana elok macam tu? Ha. Cepat. Okey guys. Macam-macam gerakan gerakan. Mana sekolah kita cepat? Oh, kunci dah. Jom. Mana sekolah Firas mana? Mana? Situ ke? Sini lah. Sekolah Firas kat sini kan? Ni sekolah Firas kan? Duduk dengan cikgu dia diam, okey? Cepat, duduk. Hei. Duduk. Kawan-kawan elok je. Duduk. Cepatlah. Cepat. Aku tak nak pula. Cepat. Nak pergi kerja. Cepat, Papa nak pergi kerja ni. Hei. Duduk dengan kawan. Aden. Okay guys. Bye-bye Firas. Go. Go. Kawan-kawan elok. Jom. Let's go. Lari. Okay guys. Penat guys hari-hari macam ni. Makeup. Jenuh. Macam mana baru hari kedua? Ini dah sampai setahun. Macam mana sampai setahun? Makeup macam ni guys. Nak ngadap. Kalau seminggu nanti kalau okey alhamdulillah lah. Dia nak serasikan dia punya apa? Dengan kawan-kawan. Kalau dah dapat kawan-kawan ngam lah tu. Tapi apa pun korang kena stay tune. Dia balik nanti. Pergi nangis, balik pun nangis lah ya. Nak siap buat hal. Dah masuk sekolah buat hal. Jenuh Alif pun biasa Alif lagi teruk lah. Sampai Alif gegar grill sekolah tu sampai runtuh guys. Gegar tercabut pagar sekolah. Siapa yang best Alif masa tadika dengan Alif tu tahu lah. Kalau ada orang ada yang ingat cikgu so, kira Firas ni okey lagi lah. Tapi baru permulaan, baru 2 hari. Tapi kawan-kawan umur 4 tahun tu elok pula.
Tak ada pula nangis. Elok turun. Pergi sekolah. Okay guys, jom korang stay tune Firas balik sekolah nanti. Bye-bye. Okay guys, sekarang dah pukul 12. Tengok ni, waktu Firas balik sekolah. So tadi ada main kereta api. Dia seronok, dia suka. InsyaAllah makin lama makin serasi dengan sekolah dia. Tengok kita balik ni, dia nangis ke dia suka? Kalau dia nangis, garuk kepala lagi lah kita. InsyaAllah kita minta tak ada apa-apa lah. Dia suka sekolah. Kalau dia menangis juga, ikut jejak bapak lah. Bapak sampai gegar grill sampai secabut. Tak nak sampai sekolah. Setahun gegar menangis. Arwah Mak Alip pun pening. So kita tengok kita stay tune guys. InsyaAllah tak ada apa-apa. Jom. Okay guys, nampak lah. Budak-budak dah balik sekolah. Time ni ramai. Moving betul. Okay. Ui, ramai-ramai. Ini kalau menangis ni jackpot ni. Oh, Pi, stop dulu Pi. Kau pergi turn tu. Oh, tak nak membantu aku. Itulah. Live. Dah. YouTube. Apa tu pukul berapa? Kira semalam aku lambat ambil tak? Dah minggu ni keluar ke 12. Semalam aku 12.30. Tinggal dia seorang. Pasal orang menangis kot. Patut menangis semalam. Sebab apa? Dia tinggal seorang. Orang lain semua dah balik. Dia tak balik-balik. Tengok. Aryan Firas. 4 tahun. Okay guys. Sekejap dia panggil Firas tengok macam mana. Nangis ke tak? Tak sabar tengok macam mana. Dia main dia dah tak ingat dah dulu. Saya tengok. Ha? Oh buku. Okay, see. Bukan. bukan. Salah. Aidan. Aidan. Aryan. Itu. Sini. Tak nak balik je. Ha? Tak nak balik je? Ni kasut. Pakai kasut nah. Guys, Duduk. Okay. Firas nak balik ke? Ha? wow. Mana? Nak beg. Firas tak nak balik ke? Tunggu kat situ. Tak nak pulang. Ha? Tak nak pulang. Mana boleh. Seronok kan main kereta api kan? Apa tak nak sekolah pula? Ni api. Ni api. Seronok kan? Main dengan kawan-kawan kan? Oh guys, hari ni dia balik tak nangis guys. Bias pulang lah. Apa ni? Leban-leban. Okay guys, alhamdulillah guys. Dia terlampau leka sampai tak nak balik. Tapi dia kata tak nak sekolah besok. Okay guys, Firas. Nah, Usik. Bising lah ni. Firas, Usik ada sekolah hari ni okey? Ha? Firas main apa kat sekolah? Deng. Teng-teng tu apa? Cakap lah elok. Main apa? Sekolah. Yelah, kat sekolah main dengan kawan-kawan main apa? Sekolah. Yelah, sekolah. Main kereta api, main apa lagi? Cakaplah. Jangan. Hey. Cakaplah main apa? Sekolah. Ya, main setakat main sekolah. Cakaplah main kereta api guys. Hey, tengok apa? Ha? Cakaplah main kereta api guys. Kira main apa dengan kawan-kawan? Guys. Main kereta api dengan kawan-kawan kat sekolah guys. Apa? Dah lah. Hari ni Firas sekolah okey kan? Kan?
Okey. Ini Madika. Okey guys, sampai sini saja video kali ini. Okey guys, Okey guys. sampai sini Sampai sini video video hari ini. ini. Okey, jumpa besok. Besok Firas nangis lagi. Firas nangis lagi. Besok Firas nangis lagi ke nak sekolah? Nak sekolah tak esok? Sana. Kenapa tak nak? Aduh. Okey, bye-bye guys. Bye. Bye. Muah. Mama Okay, guys. mana Papa? Bye. Assalamualaikum.